penonton boleh utarakan soalan anda. Kalau para pengunjung dekat sini yang dengar, mungkin dekat booth lain tapi dengar juga reach kita punya speaker ni, boleh kalau ada soalan boleh stop by. Kalau tak boleh nak tanya sekarang, bila-bila masa sampai malam, insyaAllah saya akan ada dekat booth Aras Mega, spesifik untuk apps digital kanak-kanak story time kita. Alright? Okay, so sebelum kita mulakan, saya perkenalkan diri dululah. Saya Zulfadli, Head of Product untuk Storytime dan juga CEO Aras Mega. Bersama saya. Okay, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Puteri Azhar. So, saya psikologis perkembangan, merangkap kepada learning designer yang satu untuk Storytime, digital apps untuk kanak-kanak. Alright. So, kita nak terus bincang ke macam mana? Saya rasa better kita terus bincang lah kot. Alright. So, ini dah hari keberapa kita punya... Mungkin ada yang datang hari ni first time kan, datang PWTC Pesta Buku. Tapi dia macam ingat ni baru first talk kita. Betul. Kita sebenarnya ni dah episod ketiga. Rancangan khas di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. So, kita dah buat 2 episod. Episod pertama. Episod pertama tajuk kita... Gadget punca anak mengamuk. Tu tajuk kita yang first. Dan episod kedua kita membincangkan bagaimana gadget memberi kesan kepada perkembangan anak-anak. Ya, betul. So hari ni macam tadi topik kita agak hangat, agak di hati para ibu bapa. Kalau bukan ibu bapa pun mungkin cikgu. Ada dekat sini cikgu sekolah rendah, play school teacher, pengasuh yang jaga kanak-kanak umur bawah 12 tahun ni, tempat transit sekalipun. Kita ada jiran, anak saudara. Bukan tak semestinya ibu bapa je. So tajuk ni gadget adakah punca kepada ADHD dan autism. Okay. So saya rasa kita boleh mulakan dengan persoalan yang paling basic sekali. Apa benda sebenarnya ADHD dan juga autism ni? Okay, apa sebenarnya ADHD dengan autism ni? Selalu kita jumpa macam, anak saya autism ke? Anak saya autism ke? Anak saya ADHD ke? Saya kerap kali diberi soalan macam itulah bila mana kita berjumpa dengan parent, bila kita ada sesi consultation. Parent akan macam, anak saya tak duduk diam, cik. Dia ada ADHD ke? Itu normal. Anak saya tak bercakap, dia autism ke? Adakah tak bercakap tu indikator autism? Okay, kalau nak tahu, autism dan ADHD ni sebenarnya dia dalam kategori neurodevelopmental disorder. Okay, so dia adalah sejenis disorder perkembangan neuro lah, which is bila kita kata neuro, banyaknya mungkin impairment tu berlaku kepada tahap kognitif dan benda tu mengganggu kepada perkembangan dia yang lain. Mungkin dari sudut social skill dia, mungkin dari sudut tingkah lakunya, mungkin dari sudut komunikasinya, kognitifnya. 5 perkembangan yang kita pernah bincangkan sebelum ni lah. Okay. Mungkin boleh terangkan lebih spesifik sikit lah dia punya mungkin karakter budak individu yang ada autism dan juga ADHD. Okey, untuk kanak-kanak yang mungkin kata kita sebab kita sentuh kanak-kanak lah kan, sebab kita spesifik gadget kita ni kita develop khas untuk kanak-kanak. So saya akan sentuh skop saya ni untuk kanak-kanak, basically untuk early age sampai 12 tahun lah. Okay, untuk adult pun dia sebenarnya sama, tapi saya akan fokus pada bawah 12 tahun dulu. Okay, so kalau kita kata autism, autism dengan autistic sama ke? Sama. Autism dengan ASD sama ke? Sama. Autism spectrum disorder sama je nama dia. Okay, so bila kita kata autism, biasanya untuk mendapatkan assessment ataupun diagnosis autism ni, yang hanya boleh buat pertamanya adalah clinical psychologist and also psychiatrist, okay, untuk dapat the confirmation. Macam saya bukan clinical psychologist tapi saya developmental psychologist. So apa yang saya buat, saya boleh bantu untuk screening awal, untuk intervention awal, untuk kita tengok ada ke tak sebenarnya. Okay, so bila kita kata autism, biasanya majority kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri autism ni, dia mempunyai isu dari segi domain social skill dia. Dari segi dia nak berkawan tu dia lemah. Maksudnya dia tak tahu macam mana nak berkawan, dia tak tahu social cues orang.
tak nampak empathy dia pada orang tu ke? Boleh jadi sebab dia sangat berbeza. Kalau orang kata tapi anak saya autism nak je kawan dengan orang, tu saya kata benda ni spektrum. Bila kata spektrum, dia sangat meluas. Dia sangat macam awak autism A dengan B, C, D sampai Z sampai 100 pun takkan sama. Sebab dia ada mungkin sini 5% ni kita tak tahu. Tapi secara pukul ratanya, secara umumnya anak-anak yang ada masalah autism ni ataupun ada kecelaruan dari segi perkembangan neuro-autism ni, dia memang ada kesukaran untuk faham social cues orang, untuk dia berkawan dengan orang. Macam mana dia nak berkawan dengan orang tu, dia tak tahu. Kadang-kadang dia datang dia pukul. Kita pula kenapa pukul anak aku ni kan? Mak being defensive kan. Kenapa pukul anak aku? Ataupun kenapa pukul orang? Kita akan marah. Sebenarnya mungkin dia nak berkawan, tapi dia tak tahu macam mana. Sebab tu dia tak tahu macam mana nak slowly, macam mana nak kawan. Even kalau kucing sekalipun, awak ada ke kita nak bela kucing, kucing tu terus jinak dengan kita. Kita nak home, apa kita panggil? Rehome apa, nak bela kucing tu pun slowly kan. Dia nak keluar malu sikit. Itu kucing. Apatah lagi manusia yang Allah ciptakan ni sangat kompleks, sangat mempunyai naluri perasaan, emosi. Benda tu manusia ada, sangat kompleks. So dari segi social skill, dia akan ada isu dekat kita akan nampak dia ada macam pro social skill dia poor lah dekat situ. And mostly anak yang autism dia speech delay. Tapi ada yang tak speech delay juga. Dia macam ni tau. Kalau speech delay tak semestinya autism. Tapi kebiasaannya autism tu akan ada speech delay issue. Boleh faham tak? Keliru juga. Sebab dia punca kepada speech delay tu, kita kena tengok apa dululah. Ada yang disebabkan oleh autism, ada juga disebabkan boleh isu-isu lain juga. Betul. Sebab nak kata speech delay tu speech delay je. Speech delay ni untuk bawah 5 tahun kita akan kata dia speech delay lah. Kalau you dah 6-7 tahun, speech therapist takkan kata speech delay lah. Dia mungkin ada isu lain. Mungkin language punya development ke, speech and language development. Dia ada banyak istilah-istilah lain lah. Dan mungkin juga autism tu lah salah satu. Kalau dia, tu dah saya kata, speech delay tak semestinya autism. Tapi kalau dia ada autism, kebiasaannya dia ada masalah pertuturan, dia ada masalah untuk komunikasi. Ada budak untuk, bila kita kata komunikasi, macam mana kan, macam mana nak kata ada masalah komunikasi tu. Kalau kata dah 2-3 tahun, 3 tahun, dia boleh tak carry conversation, dia boleh tak bercerita, mami saya nak makan, perut saya sakit. Itu panjang ayat dia. Ataupun dah 4 tahun, 5 tahun masih lagi still one way. Dia tak boleh nak carry conversation. Kalau kita kata, awak nak makan tak? Nak. Makan apa? Burger. Dia satu. Tapi tak carry conversation tu, ataupun perbincangan dia tu jadi lain. Dekat situ kita kena tengok lah macam mana, sejauh mana komunikasi dia ada. Kalau dia boleh cakap sepatah-sepatah tapi tak boleh carry conversation, it's still not a two-way communication lah. And one more thing, communication ni bukan hanya spesifik pada komunikasi. Dari segi apa? Verbal. Communication ni boleh jadi form of body gesture juga. Dia bercakap, mungkin dia tak cakap sebab dia belum boleh bercakap. So dia ada macam tarik tangan kita. Biasanya akan ada lah macam isu. Dia akan macam tarik tangan. Macam tu. Satu lagi, kalau autism dia akan ada repetitive behavior. Dia macam ada benda yang dia suka lakukan berulang-ulang kali. Kanak-kanak yang mempunyai traits autistik ni, dia sangat suka pada rutin. Kalau kita kacau rutin dia jadi dia restless, dia jadi macam kenapa? Dia mesti kalau A, B, C, ulanglah A, B, C sampai sudah, dia akan happy. Kalau tiba-tiba kita bawa dia pergi tempat lain, dia akan macam tak nak. Mungkin dia punya expectation tu tak dicapai lah. Sebab kids dia nak rutin tu. Dia nak rutin tu. Sebab diorang memang dah macam brain diorang ni dah macam dah diprogram, bukan dah diprogramkan. Macam apa ayat dia? Kira dah diprogram lah keadaan tu untuk dia stick with the routine. Sebab tu kalau kita nak introduce benda yang baru, sangat struggle lah. Dia bukan tak boleh, boleh tapi ambil masa. Dan kesabaran juga. Ya, bila kita handle kanak-kanak, be it anak tu normal ataupun ada isu dalam perkembangan, masih lagi memerlukan kesabaran yang tinggi lah. Ada soalan siapa? Kat mana? Oh ya, cik. Ya.
Okay, kita ada soalan daripada pengunjung kita. Okay, silakan. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam. Nama saya Hishamuddin. Hishamuddin. Saya anak sulung. Saya ada adik bongsu yang sekarang ni dah jam 4. Pada awalnya dia diagnosis ADHD dan last 2 years dia doktor sahkan dia ada autism lah. Mula-mula tu saya memang tak faham sangat. Dia punya sifat tantrum tu kita kena ikut. Apa je yang dia nak. Kalau dia tak dapat apa yang dia nak, dia akan baling lah. Macam sebelum ni dia pernah baling bola golf kat mata semua. Kita nak marah, kita tak boleh. Mula tu saya memang tak faham. Tapi bila jumpa seorang doktor, dia sebut yang kena ubah environment tu adalah kita. Bukannya ubah environment bukannya ubah budak, dia. bukan yang kena ADHD tu yang kena ubah. So saya nak tanya doktor lah, mungkin nasihat ataupun pesanan daripada doktor, mungkin sebagai ahli keluarga ataupun sebagai guru, kalau ada adik dan ada pelajar yang ada mengidapi ADHD ataupun autism ni, apa nasihat terbaik doktor untuk kita kawal dan untuk orang kata untuk kita selami macam mana sifat dan macam mana untuk adapt dengan dia orang, bagi dia boleh bergaul dengan orang lain. Alright, okay. Thank you. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Tapi untuk clarify, saya bukan doktor. Saya belum lagi doktor. Kalau doktor saya kena ada PhD. So saya bukan dalam medical line. Kalau medical line kita doktor. Benda ni penting. Takut nanti orang ingat saya overclaim. Saya master dalam developmental psychology. So just panggil saya Cik Putri je lah. Okay. So in the road doktor lah kot kan. Okay. So macam tadi Cik Hishamuddin kata ada adik dah jam 4, dah diagnose ADHD and 2 years dia dah ada ADHD masa umur berapa? 6. Kejap kita bagi laluan dekat. Risau. Kaunter kat mana kaunter? Orang tak tahu nak hantar kaunter kat mana. Alright. Macam-macam. Okay, saya sambung Untuk, tadi adiknya dah didiagnose ADHD umur 6 tahun and baru didiagnose autism 2 tahun lepas. Which is umur 8 ke? Umur 8. Okay. So macam mana? Betul lah macam tadi bila doktor tu kata kita tak boleh nak ubah budak tu. Sebab budak tu dah macam tu. Kita nak bengkok ke, kita nak ubah fikiran dia, dia dah tak mampu. Okay. So as adult, okay, mungkin kita kalau in detail saya nak kena tahu jugalah keadaan adik tu macam mana. Okay. Tapi in general, first kita kena tahu individu tu sendiri, adik tu tahap dia tu macam mana. Apa suka dia? Sebab kalau ada ADHD, kalau kata dia autism, dia selalu biasanya dia akan ada dia punya favourite dia. Benda dia tengah obses. Kalau kata dia suka kereta, kereta je lah. Kalau dia tengah suka number block je lah. Kalau dia tengah obses dengan puzzle je lah. So you need to know benda tu apa. And benda tu mungkin akan berubah by time. Sebab umur makin meningkat, preference pun berubah. Kan, dari segi dia minat. So kat situ you need to know dulu apa adik suka. Kalau boleh kena tahu rutin adik tu apa. Walaupun macam sekarang, apa rutin dia? Dia macam tidur je ke 4-5 pagi. Jangan biasakan tu. Kalau ada, you need to aware lah benda-benda tu apa. Tapi cuba tengok dari pagi sampai malam apa rutin dia. Apa dia suka buat. Hence, you kena keep with the routine. Tapi anda kata rutin tu you dah perasan, okay, you dah nampak a look of pattern kan. So you dah tahu ini rutin dia. Tapi you nak introduce contoh macam kalau hari raya. Hari raya kan benda yang bukan selalu. So apa yang you boleh buat, kita as family members, you kena prepare social story dekat dia. You kena prepare. Kalau dia tak boleh faham dari segi verbal, hence kenapa kita kena prepare dah. Terkejut saya. Pokowa. Okay. So nak kata hilang kata-kata. Okay, so nak kata apa hilang kata-kata. Get to know the routine. So kalau social story tu membantu, so you kena buat social story. Social story tu apa? Tunjukkan dia gambaran. Kalau kita orang yang like
perkembangan yang normal ni, kita boleh faham. Kita cakap macam ni, semua orang boleh faham kan kat sini. Dah boleh bayang. Tapi mungkin kanak-kanak yang mempunyai isu dalam perkembangan ni, dia tak boleh digest. Kita kata nanti bising, nanti ramai orang. Macam ni. Dia macam, apa? Mungkin dia angguk-angguk. So kita gambarkan dia dengan tunjuk gambar, kita tunjuk video, real situation yang macam kalau benda tu belum jadi, then you kena tunjukkan benda tu. So kalau kata dia, saya rasa kalau kata lelaki ke adik, okay. Sebab ADHD ke autism memang dalam kalangan lelaki dia lebih tinggi lah berbanding perempuan sebenarnya. Okay, so apa lagi you boleh buat? Kalau you nak introduce, contoh dia, kalau dia picky eater kan, tak boleh nak makan ni, you nak introduce. Jangan paksa. Budak macam ni, mungkin you ambil 3 bulan untuk tunjukkan dulu je pizza tu. 3 bulan nak tunjukkan dia bubur. 7 bulan nak tunjuk dia ayam. Letak je atas meja makan, ni ayam. Ayam macam ni, pegang. Memang dia tak masuk mulut dulu. Mungkin lepas 3 bulan baru dia nak cuit. Itu 3 bulan minimum tau. Sebab kalau biasa, siapa pernah bawa anak pergi pusat terapi intervention kan, kita punya target biasanya 6 bulan. Kalau you dapat achieve less than 6 months tu dah kira macam cepat lah. Biasa logic wise 6 bulan. Tapi ada orang lama. Sebab tu you need to know you punya adik tu macam mana. And kalau boleh, kalau kata dia minat memang screen time ke apa, you kena control dekat situ lah. Tapi sebab dia dah besar, saya tak sure dari segi dia punya adaptive behaviour, maksudnya dia boleh urus diri tak? Dia pandai tak macam sapu sampah, lipat baju, gosok. So mungkin benda tu you kena start kenalkan dekat dia. Sebab bila dah dia nak masuk remaja tau. Kalau 10 tahun ni dia dah nak ke alam remaja. So kita nak dia at least dia boleh berdikari. So bawa macam at least ajar dia guna mesin basuh macam mana. Kita nak kalau dah 10, 11, 12 nak up to remaja, kita dah tak fokus dia macam mana nak bercakap, macam mana nak membaca. Mana tu kita dah macam tolak tepi. Kalau dia boleh membaca tu rezeki. Tapi kalau dah macam up to remaja ni, fokus kita dah lagi lain. So sebab tu kita kata more to vocational, more to kemahiran. Apa yang dia boleh cari kat situ. Kalau dia minat komputer, dia minat coding ke apa, kalau memang dia itu dia punya interest, and you kena groom lah. Kalau dia kata minat bertukang, hantar pergi bertukang, pergi mana. Macam mungkin tak payahlah hantar mana. Kita sendiri cari benda apa yang dia minat tu. Dia minat melukis, boleh melukis. Jumpakan orang melukis ni macam mana. Mungkin dia boleh jadi pelukis yang hebat. Cari kat situ. Jangan tengok kelemahan. Mungkin dia mengamuk, dia tak boleh barang. Memang marah. Tapi dekat situ pun kita kena tengok kenapa dia marah. Adakah sebab dia rasa otak dia terlalu banyak information, dia overstimulate, dia regress. Kita kena tengoklah kat mana. Kalau dia tak suka bunyi bising, janganlah sengaja buka lagu kuat-kuat. Macam engkau ni, aku pula nak dengar. Sebab kita kata kita nak enable the environment for the kids. Untuk adik kita. So ada masa mungkin kita kena macam meraihkan dia. Kita janganlah, kena hormat dia lah. Dia tak boleh. Kita kata mana dia kuat, perlahan je. Tapi untuk dia, air menitik dekat toilet pun dia dengar. Tek, tek, tek. Benda tu pun dah mengganggu dia sebenarnya. Hence you need to know tahap adik tu juga. Macam tu lah. Okay? Jangan paksa, tapi slowly introduce benda baru yang kita nak. Yang penting sabar. Dia belum lagi macam nak akil balik ke dia ni. Itu lagi cerita lain banyak. Itu untuk orang besar lah. Okey, kepada pengunjung yang hadir, yang ada di sini, siapa-siapa yang nak tanya soalan boleh tanyakan soalan lah. Puan. Hello, hi. Saya ABA terapis. ABA terapis, okey. Dalam dah 3 tahun dah. Alright. Okay, so saya ada 2 soalan. Okay. Sebab ni psikologis kan? Okay. So first nak tanya, bagus ke kalau kita buka TV untuk... Kita buka TV, okay. Untuk kids, and then kita slowkan volume tu, without volume lah bila kita tengok video tu. So kids tu akan tengok. Okay, so sekarang kids tu tak boleh bercakap. So bila bagi tahu parents tu macam baguslah sebab kan tak tengok kan, tak bunyi suara semua tu. Okay, so nak tahu sama ada benda tu bagus ke tak. Okay, yang kedua, saya dapat kes
semalam. Ada kids ni sebelum ni dia memang mak dia syak dia autism lah. Okay, parents. And then bila dah cukup 3 tahun setengah, tiba-tiba anak dia tu back to normal, macam budak normal. And bila buat senarai semak yang ada UKM pun memang dia stage umur yang betul lah. Alright. Okay, so nak tanya dua tu sama ada apa tu? Benda tu bagus tak untuk kids sebenarnya? Alright, okay. Boleh saya tahu tak individu A dengan B tu umur dia berapa? Yang nombor 1 tu umur 1.5 tahun. Setahun setengah. Kedua tu 3 tahun setengah. 2-3 tahun setengah, alright, okay. So, saya clarify balik soalan dia. Untuk yang 1.5 tahun, bagus tak kita buka screen time TV, spesifik TV, tapi kita slow down dia punya volume, kita bagi dia tengok visual kan? Okay, untuk bawah 2 tahun, World Health Organization menyarankan anak WHO bawah 2 tahun tak ada screen time. Bawah 2 tahun tak ada screen time. So kalau kata 1.5 tahun, dia kategori 2 tahun, sebaik-baiknya tak ada. Tapi saya nak kata tak boleh, haram tu taklah. Sebab dalam dunia sekarang you still akan tengok. Tapi kalau boleh untuk tak bagi, kalau perlu, if you can macam avoid, then you avoid. Okay, kalau ada kondisi yang first tadi, anak tu speech delay. Bila anak speech delay kan, betul kan? Bila kata speech delay, kalau you slow down the volume, dia nak dapat input dari mana? Instead of you bagi screen tu, bila you buka screen, you kena ingat the brightness of the screen. Color dia terang ke tak? Movement dia laju ke tak, pace. Benda tu boleh bagi overstimulation kepada kanak-kanak tu. Maksudnya, walaupun tak ada bunyi, tapi pergerakan movement dalam video tu sendiri dengan color dia yang sangat bright, benda tu dah boleh bagi information yang too much for the kids. And maybe benda tu akan mengganggu pada perkembangan dia lah. Sebab tu bawah 2 tahun kita tak galakkan screen time. Okay, so apa yang boleh? You buka nursery rhyme, you buka lagu je lah, you tutup screen. Terbalik kan lah. I think better you buka bunyi instead of gambar. Tapi biasanya budak speech delay ni dia kena nampak baru dia faham kan. Tapi tak, macam I think ni dari segi saya belajar developmental lah kan. Mungkin kalau speech therapist yang dengar ni ada input lain, so mungkin boleh share dengan saya lah lepas ni. Instead of you macam bagi screen, better you bagi dia dengar lagu. At least kalau dia dengar lagu banyak kali without the screen, dia boleh hafal lagu tu. Dia boleh tahu bunyi tu walaupun dia tak nampak gambar tu. At least dia boleh develop vocabulary dia dekat situ. Dia boleh ada bunyi na. Sebab budak speech delay, kalau kata dia boleh menyanyi, humming, itu pun achievement yang besar untuk parents. Betul tak Encik Zul? Kalau betul. Pengalaman Encik Zul sendiri. Sebab pengalaman, sebab anak ketiga saya speech delay juga. So itu memang, sebab dia speech delay ni budak akan, dia ada satu bunyi saja. So macam anak saya, peringkat awal tu bunyi dia So dia tu ada macam-macam maksud. Sampai kami yang parents ni pun sebenarnya boleh faham. Yang macam ni nak ini, betul? nak yang saya ini. Ingat memori tu. Mungkin nak tambah sikit kat situ. Saya rasa betul lah, screen mungkin boleh membantu to a certain level. Tapi it come back to parents juga. Saya rasa communication dengan anak tu jauh lagi penting saya rasa daripada screen punya input. Betul? So okay, macam tadi better dia buka lah bunyi instead of dia tunjuk screen. Tapi kalau boleh engagement, kita tak nak dia passive interaction dengan gadget. Kalau you buka TV, contoh kat pengasuh kan, saya minta maaf kalau ada pengasuh dekat sini. Sebab biasanya pengasuh ataupun atuk nenek dekat kampung, buka TV sebab nak bagi diam. Bila bagi diam, you tak bercakap dengan anak tu. You tak ada interaction. Tengok cerita apa tu? Dia makan lah. You tak ada buat benda tu. You macam, tak apalah asal kau diam. Duduk, tak kacau aku. Macam tu. That is passive interaction. Kita tak nak passive interaction tu. Kita nak ada active interaction. Hence, kalau you buka screen pun, memang tak boleh kan? Tak boleh nak elak you buka screen. Make sure ada active interaction. So, kalau macam tadi, make sure masa tu, kalau kata terpaksa juga buka, kontrol dari segi masa. Jangan macam kata 2 jam non-stop.
kena ada masa rehat. Kena ada masa break. Macam tu. Yang tu dia speech delay je ke dia ada autism sekali? Ada. So ada ciri-ciri tu. Dia delay 4 month ke belakang. So mungkin dia setahun lebih tapi baru macam setahun, yang baru nak setahun kan, macam 8-9 bulan still macam tu kan. So satu saya kata kena tengok balik, bukan tengok umur dia, bukan tengok umur dia sekarang fizikal ni, dari segi developmental punya milestone dia tu berapa. So macam tadi, so kena control lah dekat situ cadangan dia. So kalau nak in detail macam kena intara assessment lah. So kalau untuk kes kedua tadi, dah diagnose ke, mula-mula ada ciri tu tapi tiba-tiba sekarang dah tak ada. Tapi dia dah diagnose ke belum? Okay, so itulah comeback kepada tajuk kita tadi. Kenapa ada ciri-ciri autism tu tiba-tiba hilang? So mungkin dekat situ, so dia berkaitan dengan tajuk kita hari ni, anak tu dia develop pseudo autism ataupun virtual autism kita panggil. Dia ada ciri-ciri macam, tapi rupanya bila kita check balik, bila kita buat history kan, bila kita macam borak-borak parent nak tahu macam mana puan masa dia dengan gadget, macam kita borak tu, rupanya memang pagi sampai malam YouTube je. Tengoklah segala miss ke mister yang dekat dalam YouTube tu kan, you tengok. So maybe dari segi environment pula kurang bercakap. Sebab saya pernah jumpa parent, anak dia 4 tahun. Saya tanya dia, bila puan bercakap dengan anak? Dia diam. Sebab dia bekerja. Lah, bila saya cakap dengan anak saya? Dia sendiri macam, Sabtu Ahad je kot. Sebab kalau malam, pagi hantar pengasuh, anak tidur. Ataupun pagi kan nak siap-siap, mana sempat nak borak. Malam ambil anak dah tidur. Masa dia bercakap dengan anak tu tak ada. Tapi bila kita macam kita dah dapat check, macam kat sini kita boleh improvekan lagi, kat mana kita kena support lagi. So kita minta dia control lah kat mana yang dia boleh control, kat mana dia boleh improvekan. Hence bila dia buat benda tu, ciri-ciri tu hilang. So mungkin anak dia memang tak ada autism pun. Sebab kalau kata you ada autism ataupun ADHD, benda tu tak reversible tau. Dia bukannya macam hari ni ada autism, dah pergi terapi, makan pil, segala pil yang boleh bercakap, dah boleh hilang cakap. Maksudnya dia bukan. Kalau you autism, you ADHD, even you adult, kita dah dewasa ni baru sedar kita ada ADHD ataupun autism, sebenarnya kita dah ada dari kecil. Tapi kita tak perasan. Macam tu juga budak-budak, dia bukan tiba-tiba ada, macam tak ada. Saya dah menjawab soalan ni kan. Tak ada, tapi sebab gadget dia ada. Tak. Dia memang dari lahir. You born with that trait. You born with that impairment. Tapi by time, mungkin sebab environment, mungkin sebab coping skill you, hence, benda tu you nampak. Itulah kalau kata you autism ke ADHD, hence, benda tu takkan reversible. Tapi kalau kata dia ada ciri-ciri tu, mungkin dia ada ciri-ciri tu sebab uncontrol punya gadget punya screen time. Mungkin kurang komunikasi dengan parents. So mungkin membawa kepada topik yang kedua kita hari ni lah, mungkin boleh diceritakan sikit apa keadaan yang menyebabkan gadget tu produce symptom like ADHD dengan autism. Alright. Ciri-ciri pseudo-like tu pseudo-like autism ataupun virtual autism tu sendiri. Okay, sebelum ni saya dah pernah share juga masa sharing kita yang first and second, which is dekat gadget, which is bila kita kata gadget, screen time, bila kita kata screen time, those internet yang consume, yang kita tengok-tengok ni lah. So benda apa yang ada, warna yang terang, warna yang cerah. Ada ke kartun yang warna dia tak menarik? Sebutlah segala kartun yang nyanyi-nyanyi semua tu kan. Saya tak nak sebut lah kan. So you akan tahu warna dia tu pun sangat bright kan. Okay, warna dia bright. Lepas tu dari segi muzik, dia diam ke, muzik dia pun mesti macam fun kan. So bunyi dia tu dah macam very engaging lah. Sebab banyak bunyi menarik, kita pun suka kan. And satu lagi, movement dia, pergerakan. Contoh kalau kata video kan, pergerakan dia macam slow pace, macam you tengok video tenang dekat pantai, pemandangan ke, dia macam very fast.
Biasanya video kanak-kanak dia very fast pace. Laju kan? And dia punya duration pun 5 minutes je. Kan semua kartun yang ada dekat social media saya rasa 5 to 10 minutes ke, dia takkan lebih. Lepas tu dia dah cerita lain. Lepas tu dia cerita lain. Dengan apa shorts sekarang lagi teruk lah. Sebab apa? Okey, ciri-ciri ni semua adalah ciri-ciri yang mana boleh memberi overstimulation pada budak. Warna yang terang, bunyi yang kuat, pergerakan yang laju, semua benda ni dia macam sumbat information yang banyak kat budak sebenarnya. So otak tu, otak budak ni tak well developed lagi tau. Otak kita ni umur 25 tahun baru siap, baru form cantik. Kalau ada yang pengunjung kat sini baru 17, 16, otak adik-adik belum lagi fully developed. Under construction lagi. Under construction. By the age of you 25 baru dia kata cantik, develop. Apatah lagi kanak-kanak yang bawah 6 tahun ni. Dia sangat fragile, sangat tak terbentuk lagi. Sebab bahagian depan otak kita ni ada prefrontal cortex. Okay, prefrontal cortex ni function dia apa? Kat situ fungsi executive functioning dia banyak. Apa executive functioning tu? Maksudnya dari segi dia buat keputusan, untuk dia decision making lah, untuk dia organize task dia nak buat apa dulu, buat A ke, buat B ke, buat C, untuk dia faham time management, lagi untuk dia banyak lah sebenarnya kat situ kan. Tapi nak katanya benda tu memang sangat poor lah untuk kanak-kanak. Lagi-lagi kalau kanak-kanak tu ADHD. Kalau ADHD dia memang sangat related dengan EF, executive functioning tu. Bila kalau budak yang normal pun ada macam dia tak cantik, tapi kanak-kanak ADHD dia bertambah lagi tak cantik. Kalau dia ADHD lah. Dan sampai ke dewasa lah. Sampai ke dewasa dia akan mengganggu. Okay. So menjawab tadi, dia sebenarnya mungkin tak ada. Dia hanya ada ciri-ciri je. Macam tu. So mungkin kalau dia claim benda tu hilang, dia tak boleh claim lah. Sebab dia pun tak diagnose lagi. So maybe kalau tiba-tiba ada, kalau tiba-tiba dia kata hari dah hilang, tiba-tiba ada. So mungkin ciri-ciri tu just terkontrol, tapi sebenarnya mungkin dia ada autism ataupun ADHD ke apa, tapi dia tak fully thorough assessment tu. Sebab assessment ni dia bukan one day punya siap boleh buat. Sebab untuk ADHD, even untuk adult sekalipun, kanak-kanak, dia kena simptom yang dia ada perlu daripada kecil memang ada, and dia kena konsisten 6 bulan minimum. 6 bulan minimum konsisten dia, and dia sangat dekat mana-mana pun behavior dia tetap sama. Dia bukannya boleh macam dekat rumah baik, dekat sekolah buas, dekat sekolah buas, kat rumah baik. Tak. Kalau dia ADHD, dia dekat mana-mana pun behavior dia tetap sama and dia konsisten. Lepas tu mungkin kurang lebih lah kan sikit, dekat tapi situ masih ada. dia still ada that traits of the behavior lah. So itulah saya kata, benda tu sangat tricky tu je. Right? Sama. Untuk pengunjung yang ada soalan, boleh tanyakan soalan. Sementara itu mungkin kita boleh bincangkan juga apa tadi kita ada sebut, Putri ada ceritakan apa autism like ciri-ciri dia tadi, dan juga ADHD punya. Okay. So yang saya kata mungkin disebabkan gadget, bila overstimulation tu, benda tu yang boleh menyebabkan nampak macam ada autism, nampak macam ada ADHD tu. Tapi sebenarnya tak. Sebab tu screen time tu sangat penting. Maksudnya bukanlah sangat penting kena bagi, sangat penting untuk kita kontrol. Sebab tu WHO saja macam tadi saya kata, bawah 2 tahun kita tak saja screen time. Untuk 3 tahun ke 4 tahun pun maksimum sejam. Even adult sekalipun sebenarnya 2 jam je. Adult pun 2 jam. Paling ikutkanlah. Saya rasa kita sendiri yang adult ni pun terganggu sebenarnya dengan especially social media lah. Betul? Okay, kalau kita ambil kita buka je telefon, buka TikTok, Instagram, sekejap-sekejap dah sejam habis. Kan apatah lagi kanak-kanak lah. Jadi tak bermaksud kita ada autism kan. Betul? So it's like an autism punya simptom, tapi bukan. Mungkin sebab dah terlalu banyak, dah over consume, hence kita jadi restless. Sebab tu kalau kita perasan dengan dunia digital sekarang, TikTok kalau paling lama berapa minit
boleh up to 10 minutes ke tak silap saya content dia sekarang. Tapi kan dia start kan dengan macam berapa 15 second 15 second, 30 second, 1 minit, 3 minit, 10 minit. Saya rasa saya punya pun dah 10 minit. So konten-konten tu dah cepat. Kalau you perasan you buka reel ke YouTube ke buka TikTok kan very fast. Kita dah di otak kita dah macam dibentuk untuk mendapatkan benda yang cepat. Hence kadang-kadang bila kita nak bekerja ataupun kita dekat luar, benda yang macam kita kena sabar, kita dah tak boleh sabar. Bukan sebab kita ada ADHD. Kadang-kadang tak ada pun, tapi sebab kita dah diprogramkan dengan screen time and digital tu nak cepat. Nak dapat satu, terus dapat. Bila you Google, dapat jawapan. Kalau dulu, kalau cuba kita tanya mungkin lecturer kita atau nenek kita, untuk dia mendapat sesuatu dulu sangat susah, sangat struggle. Kalau saya dengar lecturer saya kan, dia nak baca jurnal dulu susah. Kena apa? Pergi macam dia belajar kat overseas, kena masuk shilling tabung untuk dapatkan elektrik, untuk dia cari jurnal tu memang kena gigih. So dia sangat sabar untuk dapatkan hasil. Tapi untuk kita sekarang nak buat thesis, nak buat research, Google je. Tu pun dah malam, dah rasa lambat. Effort kita dah kurang. Kita nak benda cepat. So attention span kita pada satu benda jadi macam kita nak cepat. Itu yang ada yang kata dah lebih attention span kita dah macam ikan emas. Terlalu macam apa? Ikan emas. Dah terlalu pendek dia punya attention span tu. Dan hari ni pun bila tak ada internet ni kita dah resah dah. Buka loading tak habis-habis. Betul? Habis satu dewan kita pusing cari internet. Kan? Dia macam automatik kalau balik kampung, anak muda ni lah kan. Ada wifi tak? Alah, tak ada wifi nak buat apa ni? Lah, tak boleh buat apa-apa ke tak ada wifi? Tak boleh. Dah macam tak boleh nak buat kerja. Sebab tu saya kata mungkin environment sekarang digital ni buat kita ada ciri-ciri itu, tapi sebenarnya tak ada. Hence kalau kita boleh control kita punya masa pada gadget, kita akan buat benda lain. Kita akan tahu nak baca buku, kita akan tahu nak bercakap dengan orang. Tak tahu nak buat apa, padahal jiran sepupu sepapat semua ada boleh borak, tapi tak tahu nak borak apa. Sebab tak biasa, sebab semua dengan phone. Hence benda tu kalau kita tengok kan, social skill pun dah poor. So takkanlah bila social skill dah poor, awak autism ke tak reti bergaul? Bukanlah macam tu. Maksudnya kalau kita asah, kita boleh bercakap, kita boleh berborak. Hence dia pseudo like autism tu tak ada lah. Kiranya beza dia tu adalah kepada apa yang punca kepada simptom tu lah. Kalau punca tu disebabkan oleh environment dan bukanlah autism ataupun ADHD. Betul. Dia macam ni. Kalau saya sukalah, contoh saya pun ada baru-baru ni kawan saya, anak dia 2 tahun. Doktor suspect autism. Bila saya borak dengan dia, dia kata, kenapa suspect autism? Sebab tak ada eye contact. Lepas tu sebab tak bercakap lagi. Lepas tu tak bergaul. Tapi faham arahan. So bila kita tanya, boleh tak nak tahu apa rutin dia dekat rumah? Hantar pengasuh ke? Tak, dia jaga. So bila dia jaga, saya tanya, awak buat apa? Bagi skrin. Cakap tak? Tak, sambil buat kerja biar je lah dia tengok asal dia diam. Tapi dia faham arahan. So tak payah cakap, tak cakap banyak dengan dia. Sebab macam sekali cakap je, jom makan, dia makan. Mandi. Dia macam tak banyak cakap dengan anak tu. Hence anak tu pun tak bercakap lagi. Tapi bila kita tengok, contoh dalam keadaan tu, saya perasan mungkin skrin dia, exposure pada screen time dia terlalu lama. Sebab dia bawah 2 tahun kan. Hence saya minta dia kontrol masa. Jangan bagi skrin, bagi dia sibuk dengan main yang betul lah, main fizikal. Main baca buku ke apa, bagi dia dengan dunia luar yang betul. Kalau kata kita dah kontrol benda tu, kita dah kontrol bagi gadget, kita dah cakap dengan dia dengan cara yang betul, kita dah tahu nak main dia dengan cara main yang betul, dan kita pun dah put effort pergi intervention, pergi jumpa speech therapist, pergi OT, tapi still dia punya isu tu still sama ataupun getting worse. So maksudnya memang dia ada autism lah. Tapi kalau kita buat, tapi kalau kata dia tak hilang juga, maksudnya macam mana nak cakap, kalau kita dah bagi, kita dah kontrol, tapi dia still masih ada. Hence maybe kita kena check lagi, buat taraf assessment, jumpa
clinical psychologist, jumpa psychiatrist ke, pediatric semua tu, and kita nak tengok dia ada autism ke tak, dia ada ADHD ke tak. Sebab dia takkan ada macam tiba-tiba ada. Dia faham ke? Ada. Saya tak tahu lah macam kalau saya explain ni complicated. Kalau ada siapa nak tanya balik, saya akan cuba explain in a better way. I'll try. Okay, siapa-siapa yang ada soalan boleh tanyakanlah berkaitan dengan perkembangan anak-anak, ADHD, autism, dan juga berkaitan dengan screen time. So saya suka nak membawa kepada kita punya app kita lah, Storytime. Sebab pengalaman kami kat sini dah hari ke-9 hari ni, ramai ibu bapa yang ada anak-anak yang dalam spektrum ni dan yang neurodivergent. Ada yang ada ADHD, ada yang ada isu autism, ada yang speech delay, ada juga yang dyslexic. Datang bila tengok app Storytime, dia orang sangat berminat. So mungkin boleh ceritakan sikit apa yang kita buat dalam Storytime yang buatkan benda ni boleh membantu perkembangan anak-anak. Alright. Kan, saya rasa saya teringat balik masa momen-momen Storytime nak buat pun, maksudnya daripada Encik Zul sendiri kan. So dari apa yang saya rasa excited sangat, macam subscribe lah Storytime ni kan, tolonglah subscribe. Murah kot sekarang kan, RM59.90 je kan, lifetime kan. Sebab apa kan? Sebab dalam Storytime ni kita memang create khas, kita mengikut pada developmental milestone kanak-kanak tu juga. So kita cuba untuk buat, saya ingat lagi macam bila Encik Zul kata nak buat apps tapi tak nak addictive. Saya punya kepala time tu pun macam mana nak buat screen time tapi tak adiktif ni. Ya Allah, rasa struggle lah sebab kita dengan screen ni memang sifat dia sangat ketagih lah. Kan? Kita macam nak tengok lagi. Tapi nak buat benda yang tak ketagih. Hence saya rasa bila dah adanya Storytime hari ni and semua orang dah boleh try, untuk siapa yang ada anak-anak bawah 3-6 tahun, boleh bawa try apps kita Storytime dekat booth Roy Aras Mega ni sebelah kiri saya. So boleh bawa anak try juga, ada 2 tab jugalah kan, boleh try. So dekat situ sebab kita yang menariknya dalam Storytime ni, dia tak ada gamification punya elemen. Ingat tak gamification punya elemen tu apa, Encik Zul? Ingat. Mana boleh lupa. Benda-benda yang kalau bila kita nak develop satu app, biasanya kita akan fokus pada game. So dalam game kita akan letak elemen-elemen yang menjadikan dia game lah. Contohnya macam level design. So bila ada parents yang datang, especially semalam, lama sembang dengan dia. Lepas dah habis ni apa? Dia macam looking forward another level. So kita tak ada elemen-elemen macam tu. Dia tak ada makin susah ataupun makin senang. Mula daripada senang pergi ke susah. Kita tak ada elemen-elemen tu. Sebab elemen-elemen itu yang buatkan kita bukan budak saja, orang dewasa sendiri pun nak main lagi. Betul. So tu antara bendanya lah. Sebab kita nak overcome the challenges tu, makin satu reward. Dia rasa mencabar. Dia rasa mencabar. One level bila accomplish tu rasa macam kepuasan. Kepuasan. Dan kita nak cuba lagi. Dan naik level lagi. So hence benda tu tak ada lah dalam Storytime kan, kita tak buat. Tak ada lagi. Dan apa benda lagi yang kita selain keluarkan, tak ada level, kita tak ada reward system ataupun punishment system. Maksudnya kalau biasa kita main game kan, kalau you achieve something ataupun you dapat, saya tak tahulah, saya tak main ML, tapi kalau awak main ML ke main PUBG ke, kalau kita dapat macam token dia ke apa, macam tak tahulah, saya rasa macam kalau adik saya, ni kena ambil. Bila you ambil something yang you main dalam tu kan ada bunyi. Cing. You ada bunyi yang bila you buat something dia ada sound effect. So dalam Storytime kita tak ada sound effect tu. Kalau anak berjaya masukkan color yellow kat dalam bucket yellow, tak ada bunyi tu. Kalau anak berjaya match warna biru dengan merah jadi warna purple, tak ada bunyi tu juga. So dia tak ada bunyi yang buat dia rasa macam naklah dengar bunyi ni lagi, tak ada. Dia tak ada elemen tu lah. So kalau dia kata dia salah masuk pun, tak ada bunyi yang kata tet. Ataupun keluar macam prompt X salah, cuba lagi, tak ada. So kita tak ada benda tu lah dalam Storytime yang menariknya. And also saya rasa yang menarik juga yang kita sangat berhati-hati dari segi pemilihan warna.
Betul. Kan? Kita sangat berhati-hati dalam memilih warna. Sebab kita tak ada guideline lagi dalam kajian ni. Bila saya buat research kan, tak ada lagi guideline yang kata color-color ni sesuai. In specific code color tu memang tak ada color code yang kata color code ni sangat spesifik sesuai untuk apa-apa, tak ada. Betul. Hence untuk kita pilih color adalah color yang sangat pastel, color yang very muted, bukan color yang bright. Dan saya ingat lagi kita berbulan-bulan saya rasa kita cari warna nak cari hijau macam mana, hijau nak macam cari kuning macam mana. Betul. Kan. So kalau boleh tengok logo Storytime tu antara hasilnya lah, hasil kajian kami dapatkan survey dekat beberapa ratus orang. So daripada survey itulah kita tanyakan warna mana yang paling menenangkan combination tu. So itu warnanya lah yang kita dapat daripada hasil survey itu. Tapi bukanlah kata kita tak ada warna bright. Ada yang vibrant. Kalau macam ABC tu you still nampak vibrant, tapi percentage dia mungkin kurang. Betul. Kita banyak yang very muted and very pastel. And also saya suka sebabnya dia tak ada time untuk kita accomplish apa-apa mission dalam tu. Sebab kalau certain activity kan dia ada time. Masa ni you kena capai apa-apa ataupun dia ada record lah untuk dia track masa kita main ke apa. Tapi dalam Storytime ni dia sangat with their own pace. Kids boleh macam nak main relax je, tak ada nak kerja apa. So in their own pace lah bila dia main Storytime ni. Dan biasanya pun kanak-kanak dia akan stop sendiri main Storytime dan kemudian dia nak main lagi. Betul. So itu yang kita cuba capai lah dalam Storytime ni, supaya budak dia ada sense of, dia tahu bila nak main, bila dia nak stop. Betul. And satu lagi bila cakap pasal masa, saya teringat kita punya ciri-ciri yang ada dalam Storytime ni, timer kita tu, time out tu. Sebab by default kalau budak tekan, dia macam dah set to 1 minute. Tapi saya tanya 1 minute ke 5 minit, tapi you can set up to 30 minutes lah sebenarnya. Sebab kita tak nak budak dalam masa 30 minit tu 30 minit tengok, lepas tu tak break langsung. Sebab tu kita buat yang sistem time out tu. Sebab by time dia stop, contoh kita kata 10 minit, okay, biar dia ada masa 10 minit. Okay, after 10 minit, tolong mami buat ni dulu, baru boleh sambung main. Kita nak ada practice tu dalam parent. And benda tu menariknya, dia tak terus stop. Kalau you kata habis 10 minit, dia tak 10 minit tu, dia terus macam, apa kita panggil, off. Dia still ada, habis je masa tu kita akan ada keluar tangan kan. Keluar tangan, lepas tu kena ikut tangan tu, inhale, ada bunyi kan, bunyi kena habis sampai 5, baru macam bye. So kita nak ada soft landing kita panggil. Kita nak ada macam macam ada break time, lepas tu kita ambil. So tak ada by stages lah. Tak adalah kita macam rampas terus. Tak rampas, betul. Tapi saya tak boleh nak janjikan anak awak tak mengamuk. Sebab benda ni sangat, semua orang ada subjektif lah. Sangat subjektif. Tapi kita cuba nak provide benda yang sebaik mungkin. Hence sebab tu kalau kita suka ada feedback daripada para pengunjung kat sini, kalau try, kalau mana dah subscribe lifetime kan, ada yang tadi pun patah balik datang sebab nak subscribe. So saya tengah haru lah benda tu. Antara benda-benda yang saya rasa semalam ada parents yang datang, dia terkejut anak dia boleh fokus dekat Storytime, sebab anak dia dah tengok YouTube lama. So dia dah cuba macam-macam app nak alihkan perhatian anak dia daripada YouTube kepada app lain lah, supaya dia boleh kurangkan masa YouTube dia. So sampai dekat sini dia datang, anak dia boleh duduk. So Storytime walaupun dalam keadaan kita gunakan warna-warna yang pastel, muted, sound dia very minimal, dia punya pergerakan dia pun very minimal, tapi masih lagi sebenarnya boleh attract budak, buatkan budak engage. Sebab budak mungkin tak dibiasakan dengan konsep app yang begini. Betul. Dalam pasaran semuanya fokus pada kita yang pertama. So dalam pasaran banyak fokus kepada nak dapatkan playtime yang panjang. Selagi mana app tu digunakan, itulah dia orang punya KPI dia. Tapi dalam Storytime kita tak ada. Kita tak ada KPI berapa lama playtime kita. Yang kita nak adalah budak boleh main, and then dia boleh stop sendiri dan dia main lagi sekali bila dia rasa nak main tu. So itu yang kita nak capai lah. Tapi saya suka lah.
Tapi kita nak bagi dia story time ke? Maksudnya kita nak bagi dia apps setiasa ke? Tak payah main dengan dunia luar Encik Zul? Tak juga, sebab dia kena balance balik benda ni. So saya rasa story time ni kita bagi bila keadaan terdesak. Bila keadaan terdesak, you tak boleh, macam tu dalam kereta, nak main kat luar tak boleh, nak bercerita dengan anak tak boleh, terpaksa bagi story time. Then you bagilah, daripada you bagi content yang fast pace, daripada you bagi benda yang overstimulation, hence kita create option lain, you bagi during that critical time untuk you serve, untuk bagi pada anak. Tapi sebaik-baiknya kalau you boleh main dekat luar, mainlah dekat luar dengan anak. Janganlah main story time. Saya pun cakap macam tu. Saya bukan kata jangan main kat luar, main story time. Tak. Main, engage dengan dunia luar sebaik-baiknya, ambil peluang yang masa yang ada. Andai kata kalau kat kedai makan, yelah bila kita pergi kedai makan kan, saya fikir ada je parent bawa toys, bawa buku, bawa pensel. Tapi kadang-kadang kalau orang tu ada 3 anak kecil, beg seorang satu, kadang jatuh. Kalau you bawa toys jatuh dah tak boleh nak masuk mulut, nak sanitize lagi satu hal kan. Mungkin kalau you boleh, then you bawa lah toys. Tapi kalau untuk kondisi parent yang tak mampu, tak boleh nak bawa toys, macam leceh ke apa, hence kita provide this story time, pilihan yang you ada yang selamat untuk anak-anak you. So ada waktu main kat luar, betul? Ada waktu main kat dalam, ada waktu yang mungkin nak tengok cerita. Tapi fokuslah, at least kan kita ada apa maksudnya, jangan buat 2-3 benda dalam satu masa. Kalau nak tengok movie, okey, jadikan dia movie night ke apa ke, untuk the whole family datang, duduk sama-sama. Betul? Jadikan dia meaningful time lah. Jadikan dia buat meaningful. aktiviti screen time ni satu benda yang meaningful, satu yang kita boleh stick pada rutin. Bukannya bila-bila masa you boleh tengok. Without control. So kena ada control tu. Sebab biasalah macam kita kata, kita dalam dunia digital native, kita tak boleh kata, tak boleh langsung, tak ada, no iPad, no phone. So kalau kita buat macam tu, anak dah besar, dia pandai cari sendiri. Bila dia pandai cari sendiri, dia tak ada self control, lagi bahaya. Hence kita nak develop self control pada anak sejak awal, and kita bantu dia dengan apa yang kita boleh. Tu cukup saya rasa. Ada apa-apa lagi ke saya tertinggal? Mungkin just nak cerita kenapa kita tak buat, daripada mana datangnya idea tu lah, kita buang the gamification element tu. Sebab saya sendiri tengok anak saya main beberapa educational app, bukannya app-app game yang biasa kita dengar tu, tapi educational app yang lain. Dan tapi dia berbentuk quiz, berbentuk ada markah, ada gamification punya elemen, ada level. Tapi apa yang saya perhatikan adalah anak saya sendiri pun sebenarnya dia lebih pada menekan aja. Dia suka efek tu, dia tak faham main thing dalam objektif apps tu, dia tak faham. Betul, dia tak belajar. Dia suka benda CP-CP yang ada dalam apps tu. Boleh kata hampir, kalau tanya balik apa yang buat tadi tu, apa yang Umar buat tadi, apa yang Imran buat tadi tu ke apa ke, dia tak tahu pun. Dia cuma nakkan efek tu ataupun reward yang dapat. Kadang-kadang dapat cermin mata, dapat baju. Itu yang dia fokuskan. Sebab tu kita buang semua elemen-elemen gamification tu, sebab benda tu tak ada apa-apa meaning pun untuk kanak-kanak. Tak ada apa-apa beneficial pun sebenarnya untuk kanak-kanak, especially bawah 6 tahun. Sebab dia orang tak boleh nak faham benda tu. Reward tu dalam bentuk apa yang sepatutnya. Sebab budak-budak bawah 6 tahun ni pun sebenarnya dia orang, curiosity dia orang sangat tinggi. So dia orang boleh happy dengan mencuba, dengan explore dan discover tu je. Itu pun dah cukup happy dah untuk dia orang. Senang kata, story time ni selamat untuk budak-budak. Kita cuba sehabis baik. And dia self exploration. Tapi kalau nak tahu lagi, kena download story time. Kalau siapa pada pengunjung yang dengar pasal story time hari ni, boleh datang singgah Redway Aras Mega. Dekat sebelah kiri saya ada booth story time. So boleh datang, kita pergi promotion. Kita apps kita memang berbayar. Saya tak scam awal-awal. Memang saya bagi tahu dia berbayar. Kenapa dia berbayar nanti kita akan cerita. Datang ke booth kami, bawa anak. Kalau bukan anak, bawa anak murid, bawa anak saudara. Kalau tak nak explore sendiri, install dulu kat info sendiri, tak rugi sebab promosi kita RM59, 90% lifetime sampai esok saja. Yang tak datang PBKL, yang tak sempat nak datang, nak tahu, mungkin saya akan on je mana-mana live nanti. So you can DM me, Rich, kalau nak tahu. Still boleh
dengan harga promo walaupun tak datang pesta buku, saya akan bagi scan QR, you can purchase dari segi kita deal nantilah. Okay? Boleh. Alright. So, saya rasa itu tu je sahaja. kot untuk kita hari ni. Alright. Okay, kalau ada apa-apa boleh tanya. Saya masih ada dekat Booth Storytime sampai malam. So saya nak ucap terima kasih banyak-banyak untuk yang live, join live, and pada pengunjung yang join dengar bagi soalan juga hari ni. Tu je. Itu saja. So esok saya kita ada harap, lagi lah. Esok kita ada episod yang terakhir di KLBF. Kita bincangkan topik apa? Gentle parenting. Topik tu pun saya rasa menarik. So esok kita akan bincang. Kita akan bincangkan salah faham tentang gentle parenting lah. Selalu orang ingat kita gentle parenting ni kita berlembut dengan anak. Kita manjakan so, apa anak. sebenarnya gentle parenting kan? Okay. Okay, itu je dari kami. Okay, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.